Ini dia portable anti-theft alarm daripada Isega. Korang sendiri dengar kan macam mana kuat dia tadi. And function dia simple je untuk keselamatan diri. Alarm dia boleh capai sampai 130 desibel yang mana sangat-sangatlah kuat. Telinga manusia dia boleh go sampai 90 desibel je. Kalau korang dengar dengan lama akan membahayakan pendengaran korang. Yang ni 130. So memang level emergency and cukup kuat untuk tarik perhatian orang sekeliling. Nak aktifkan dia sangat senang. Okay, just tarik je dekat sebelah ni. Dia ada pin dia and terus dia akan keluarkan bunyi. And nak stopkan dia, just masukkan balik je lah. Selain tu juga dia ada function LED flashlight tau kat belakang ni. And dia guna bateri. So tak perlu charge, just tukar je bateri bila dah habis. Tapi jangan risau, dia boleh gunakan dengan sangat lama. Untuk saiz dia korang boleh nampak sangatlah kecil and comel. And design dia pun cute. Ada muka kucing dekat situ. So untuk korang yang jenis jalan sorang-sorang ataupun parent yang ada anak, serius korang kena ada benda ni satu. Memang bagus untuk keselamatan. So kalau korang nak, link aku sediakan dekat bawah.